Mana Man ni? Dia kata nak balik. Tapi sebelum tak balik. Lantah. Apa ni? Tapi tak leh lah. Kita kena cari Man. Kalau tak terlambat. Cepat. Tengok kamera. Semua. Tengok sini. Tak ada apa. Tengok sini. Tengok sini. Alah, tak ada. Mana Man ni? Tengok kat sini jap. Aduh, tak ada. Semua tak ada ni. Ada apa hal ni? Ada anomali guys. Lantas tengok kat ni grocery. Tak ada apa. Kapal pun tak ada. Tak ada apa kat ni. Sini pun tak ada. Cepatlah. Mana? Aduh, semua tempat tak ada. Lantas aku pergi cari dia. Tak guna CCTV. Biar saya naik motorbike ni. Wing. Mana ni? Wing. Cepatlah. Wing. Aduh, mana speed? Max speed. 3 jam kemudian. Tak jumpa Jamal lagi. Ini siapa pula ni anomali sesat? Saya nak pergi belah daripada anomali sesat. Saya tak nak jumpa anomali sesat. Dah lah tu. Jom. Saya nak pergi belah daripada anomali sesat. Cepatlah. Aduh, lantak balik je lah. Aduh. Goi, tak jumpa Man. Mana kau Man? Kau pergi kat kedai mamak ke? Aduh. Lantak aku pergi. Ni apa tu? Beli makanan lah semua benda tu. Apa benda tu? Woi. Wah. Aku dah bunuh dia. Alamak, ada sikit lagi daging. Aku nak makan lagi. Tengok. Hello kepada semua. Ni apa tu berita Kevin. Kita jumpa mayat. Tak tahu mayat apa benda. Kita asyik jumpa mayat je. Dan ni apa tu kita jumpa ni budak ni dia hilang. Tak tahu kenapa. Aduh, polis dah cari semua dah tak ada. Tapi polis takkan putus asa. Jom kita cari budak yang hilang itu ya. Dengan apa tu dengan hati-hati kalau nak pergi camping ke apa. Bila sirap tu masih nak hunting kau. Jadi hati-hati ya. Ada anomali seram. Dengan lagi satu. Selamat berpuasa ya. Ni dalam bahaya ni. Aku kena cari dia ni. Aku ni kan polis. Dah lah lantak. Aku kena cari dia sekarang. Aku kena cari dia. Dah berusaha untuk tangkap dinosaur tak guna. Aduh, cepatlah mana. Luar ni nak cari lokasi mana ni. Cepatlah deh. Cepatlah. Gerak. Ni di rumah dia. Jom kita tanya siapa ada. Assalamualaikum. Lantah. Biasa tengok cerita panda ni. Ting tong. Apa benda tu? So siapa tu? Kau nak apa? Oi, kau ada nampak tak budak ni? Aduh, budak ni budak mana? Tak nampak langsung. Aduh. Ni tu kita dah tak boleh buat apa. Semua orang cakap tak ada.
Tak apa, kita akan berusaha. Jap, apa benda tu? Wah. Dapat gaji. Dapat gaji RM90. Weh, apa benda tu? Weh, mayat. Seramnya. Call polis, call polis. Call polis. Hello, polis. Saya jumpa mayat. Dia ni pakai baju. Ni, dia tepi kedai runcit saya je. Apa benda tu? Bersambung.